Saudara, masyarakat Islam di negara ini akan menyambut Aidiladha pada Jumaat 26 Oktober ini. Kita ikuti sekarang pengumuman Mufti Negara Dr. Muhammad Fotris Bakaram mengenai awal bulan Zulhijjah dan juga tarikh Aidiladha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut kiraan hisab berdasarkan kriteria imkanur ru'yah yang telah disepakati oleh negara-negara anggota MABIMS, anak bulan Zulhijjah berada di atas ufuk Singapura selama 45 minit setelah terbenam matahari petang tadi. Oleh yang demikian, sukacita saya mengisytiharkan bahawa awal bulan Zulhijjah bagi tahun 1433 Hijriah jatuh pada esok, Rabu, bersamaan 17 hari bulan Oktober tahun 2012. Maka Hari Raya Haji jatuh pada hari Jumaat bersamaan 26 Oktober tahun 2012. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.